Weh, turun oi! Satu rakaman tular di media sosial memaparkan sebuah kenderaan utiliti sukan, SUV, jenis Honda CR-V yang dipercayai dipandu melawan arus sehingga mencetuskan kemalangan membabitkan beberapa kenderaan di Jalan Dato' Abu Bakar. Kejadian yang berlaku pada Jumaat itu menarik perhatian orang ramai selepas video insiden berkenaan dikongsikan secara meluas dalam talian. Menurut Ketua Polis Daerah Petaling Jaya, kemalangan dilaporkan berlaku kira-kira jam 11.28 pagi apabila sebuah Honda CR-V berwarna merah memasuki laluan bertentangan sebelum berlaku pelanggaran dengan kenderaan lain yang sedang melalui jalan tersebut. Susulan kejadian, seorang lelaki tempatan telah ditahan bagi membantu siasatan lanjut. Kes kini disiasat di bawah Seksyen 42(1) Akta Pengangkutan Jalan 1987. Pihak polis turut menasihatkan orang ramai agar sentiasa mematuhi peraturan lalu lintas serta memandu secara berhemah demi keselamatan semua pengguna jalan raya. Weh, turun oi! Shit.